Assalamualaikum Pak Yuk. Waalaikumsalam. Ambo ni Pak Yuk, daripada rumah lagi. Ala-ala tak ada kerja sana ingat. Yalah, nak belajar nak jumpa Pak Yuk pun. Ikan ni lah. Nak mari tengok duit buah sawit. Dapat jual sawit ni pun alhamdulillah ada rezeki. Ni ada duit sawit Pak Yuk. Ada rezeki lebih sikit alhamdulillah. Terima kasih banyak Jamil. Sama-sama. Ni ambo tengok sawit ni buah ni bu. Comel belakang dah ni. Ambo ambil dah belakang tu. Ambo pun untuk belakang. Ni saya tengok bagi esok. InsyaAllah. Habis buah ni boleh kobar lah. Kita lah. Terima kasih banyak. Gitu lah Pak Yuk. Ambo balik dulu lah. Minta diri dulu. Pak Nabi. Pak Lembu pula ni. Itulah jumpa malam. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuan ni. Aku. Ya Allah. Ya Allah. Aku tu. Aku ni nak kena tanda. Mu nak main sawit. Aku nak kena tanda. Mu tahu tak? Kena tanah mana ada? Ada dengan mu. Kena tanah tu dengan orang. Siapa dia? Ada lah. Don ni, kat mana? Aku nak kena tanda. Aku nak kena peti. Aku tu. Mu tahu tak? Tak ada kena tanah. Mu tak kata rahsia mu sini. Amanah orang. Aku terpaksa. Tuan ni ya. Dah, sekarang aku nak kena tanda tu. Mu tak mana kena tanda? Tak ada. Tuan ni. Sekali lagi. Mana kena tanda? Tak ada. Tak reti mu ni. Aku kata molek pun tak dengar Tak ada. Deh, mana kena tanya? Mana kena tanya? Tak ada. Aku jaga amanah orang. Mana tak mana? Dan ni aku nak kena tanya ni. Di mana kena tanya? Tak ada lah. Tak ada. Ni ke dia ni? Ni dia ni. Ni. Jangan ambil weh. Ni Mu ni. Yang tu ni. Ya Allah. Di sebalik perjalanan ini tersembunyilah 1000 mimpi menyelimuti sengsara duka yang terhempas di pantai sepi. Kiranya sudah takdir, aku tiada apa, walau intan secangkir, aku pun tak punya, karena aku sadari diriku tak berharga, sekadar untuk menjadi pengalas 1000 luka. Assalamualaikum Pak Yuk. Waalaikumsalam. Allah. Lagu mana ni? Anak ambo ni. Jah. Lagu mana ya boleh jadi lagu tu? Tapi bukan kata nama nak masuk apa Pak Yuk dok. Kalau boleh nasihat sikit pun ujar tu kalau yalah ambo pun dengar orang-orang kampung dok kecek ni banyak masalah. Ambo dok nasihat aduh payah dia nak gerai tiga. Gerai tak ada ngambol dan ni masalah duduk dengan demo ke. Ya, ambo tahu. Jual. Mari-mari katok lalu. Allah Ya. Akbar. Dia lah ni dia nak kongres.
Pak Yuk tahu kah sebab apa you nak ke gerai? Tak tahu, mungkin dia nak betih kali. Ambo pun nak bagi bukan hak ambo. Sakitnya, ha? Gerai tu bukan hak ambo. Hak Tahu. arwah bini Pak Yuk juga. Tapi dia pesan ke ambo, gerai ni dia suruh ambo jaga. Bukan tak agak ke Pak Yuk. Dia tahu kalau duduk dengan Pak Yuk, anak Pak Yuk akan curi senyap-senyap. Tapi kalau kata Pak Yuk nak pergi sendiri gerai tu, ambo tak ada masalah ke apa. Masalah tak boleh pergi lah ni. Dia nak tu. Lepas tu, planet lagi dah kau. Baru pagi tu. Tak apalah. Ambo pun tinggal sebentar je ni Pak Yuk. Oh, tak apa. Nak pergi lah ke baru tengok lembu. 2 hari dah tak pergi, tak ada nak pergi lembu pun. Hak umuk jadi kurus, petai dadah. Nanya juga lembu tu. Ni bulan depan nak raya haji, orang nak rebel lembu tu. Boleh Dia tak kita. tahu dah dah. Tak apa kalau kita. Apa-apa hal pun jaga diri mula lah. Kalau ada apa-apa rakyat lah kamu tu rumah hamba abang tu sama rumah. Tak ada gimana. Oh, beres. Gitulah Pak Yuk dah. Oh, okey. Agak-agak selamat. Allah. Assalamualaikum Pak Yuk. Waalaikumsalam. Allah. Hei, kau tak bodoh? Allahu Akbar. Sedap tidur dah. Ja. Kalau you berbagi salah dulu. Tak salah mana dah. Dah. Amo mari ni, amo nak gerai. Gerai? Gerai ke apa? Gerai tanah lah. Amo sepah. Mu nak gerai tanah. Ja. Gerai tu aku tak boleh bagi mudah-mudah sebab tu gerai tu arwah. Tanah arwah. Mak demo. Arwah tak arwah. Aku nak gerai tangan aku hari ni. Ambo tak boleh bagi. Ambo minta maaf je. Ambo tak boleh beri. Lah mana ambo kerah ambo tak boleh beri sebab amanah arwah mak demo. Minta maaf. Lah ni, mu bui ikut abu yang kena gerai atas tangan aku hari ni. Dah? Mu kena ingat tu. Ya. Siapa mana ambo raya, walaupun ambo ni bunuh mati 10 kali hidup, ambo tak akan bagi tak. Lagu mana-mana pun. Baik. Mu ni kan kacau dengan mu di tengah. Ha, nampak dia. Pasal aku tu tak khabar ni. Ha, ambil ni. Bangun. Awak tu. Mati aku hari ni. Jago mu tu. Jago mu. Jaja, sial tak tengokmu. Dah, mu siapa? Aku tak kenal apa mu. Siapa dia mu? Sabar aja sabar. Orang panggil kawan ni mak golok. Dah, ni buat apa mu di sini? Aku bukan gapo. Aku cuma nak tolongmu je. Tolong aku. Aku nak tolongmu. Nak ambil dia tanah. Syukur dah lah ni aku dah. Lah ni mu tamat nak kerja nak kerja tanah tu. Tapi tak apa. Kalau mu nak tolong aku setuju. Aku setuju. Kalau mu setuju, mari ikut aku sehari. Boleh? Tak apa. Mari ya. Boleh. Boleh kita pergi.
Mana pintu ni dibuka? Baik mulai kau tu. Baik mulai kau tu. Jangan je. Mulai kau tu. Jangan je. Mulai kau tu. Ni, Jangan. bukan ni. Wah.